Assalamualaikum semua. Untuk kali ni saya akan kongsikan cara buat kuah rojak atau ada yang panggil rojak ni. Yang ni versi Melayu. Rojak yang sedap bergantung pada kuahnya. Rasa kuah mestilah ada sedikit manis, pedas dan berlemak dari kacang tanah yang digoreng, juga bahan campuran lain. Nak tahu cara saya menyediakan kuah rojak yang mudah dan semestinya sedap? Jom tonton video ini hingga habis. Terlebih dahulu, goreng bawang dan cili kering. Minyak ni dari bekas tahu yang baru selesai saya goreng. Di sini ada bawang putih dan bawang merah yang siap iris agak nipis. Tujuan goreng dulu supaya kuah rojak berbau wangi dan waktu dimasak nanti tak ambil masa lama. Cili kering pun goreng dulu. Potong, serol, kalau dapat buang biji. Pastikan minyak panas baru masuk bawang. Goreng sentiasa kacau supaya masak merata. Bawang dah hampir layu, masuk sekali udang kering. Bila naik wangi dan layu macam ni, terus angkat. Warna cili kering agak gelap. Goreng cili ni sekejap. Jangan lama, dikhawatiri nanti kalau lama akan berubah rasa pada kuah. Jadi tak sedap. Sentiasa kacau. Dah garing, terus angkat. Cili ni tak hangus atau hangit. Warna asal cili gelap bila digoreng jadi lebih gelap. Jangan risau. Bawang, udang kering dan cili semuanya kisar halus. Masuk balang pengisar. Masuk air sekadar blender boleh jalan. Masuk periuk. Bahan kisar ni tak perlu tumis dengan minyak. Ini ubi keledek yang siap rebus. Selain memekatkan kuah, rasa manis dan lemak keledek akan menjadikan kuah rojak sedap. Keledek pun kisar halus. Masuk air. Siap kisar, masuk sekali dalam periuk. Masuk gula merah untuk rasa manis. Selain warna kuah sedikit gelap. Rasanya dah boleh buka api. Masak kuah ni dengan api sedang. Masuk gula nisel. Masak hingga mendidih. Bila dah mendidih, masuk kacang tanah yang siap digoreng, kemudian kisar macam ni. Kisar halus, ada juga kasar sikit. Masuk sikit. Kemudian kacau. Kacang ni tak perlu banyak. Selain menjadi pekat, kacang tanah juga akan membuatkan kuah rojak ni berlemak. Waktu panas, cair, tapi nanti bila dah sejuk jadi pekat. Rasakan dengan garam, air asam jawa, rasa sedikit masam kena ada. Pastikan semua rasa seimbang, manis, masam, masin. Masak kuah rojak ni tak ambil masa lama. Kalau semua bahan siap digoreng. Bukan saja cepat disediakan, tapi rasanya berbeza berbanding bahan yang belum digoreng. Bagi saya, lebih sedap yang macam ni. Kuah rojak biasanya akan dimakan bersama cucuk udang, kentang rebus, tahu goreng, telur rebus, mi kuning, sengkuang, timun dan tauge.
Ya, ni optional bijan sangai. Sepatutnya tadi waktu kuah panas-panas. Masuk bijan yang disangai juga menjadi kuah lemak selain berbau wangi. Untuk sukatan semua bahan, saya dah sediakan pada description. Saya harap anda semua dapat mencuba kuah rojak yang mudah disediakan. Selain sedap, juga lebih tahan lama jika disimpan. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.